Tips kumpul duit kahwin RM50,000 dalam masa 3 tahun. Untuk adik-adik yang nak kahwin pada tahun 2028, save dulu video ini supaya tak hilang. Kalian ada masa 3 tahun lagi untuk sediakan dana perkahwinan. Jadi, ajak pasangan anda sama-sama mula buat simpanan emas bermula daripada sekarang. Saya sarankan kalian untuk target simpan 100 gram ini dalam masa 3 tahun, iaitu selama 36 bulan. Cara dia sangat mudah. Yang pertama, pasangan boleh buka akaun emas masing-masing. Perempuan simpan 1.5 gram sebulan, lelaki simpan 1.5 gram sebulan. Kemudian konsisten menabung selama 36 bulan. Cukup 3 tahun nanti, kalian akan ada 108 gram emas sebagai simpanan. 100 gram hari ini nilainya lebih kurang RM50,000. Tetapi emas akan meningkat nilainya antara 8 ke 10% setahun. Jadi selepas 3 tahun, sebenarnya simpanan kita dah pun melebihi daripada RM50,000. Jadi gunakan sebahagian simpanan emas itu untuk mas kahwin ataupun hantaran. Selebihnya, adik-adik boleh gunakan untuk kos perkahwinan. Simpan emas dengan ilmu, insya-Allah pasti akan tercapai matlamat. Bagi yang nak mulakan simpanan emas di Public Gold, boleh tengok pin video tutorial di profil. InsyaAllah saya bantu sebaiknya.